tetapi kebanyakannya ialah masalah warga emas. Saya Datuk Dr. Suresh Chopra. Selalunya sakit akan datang, dia akan beritahu saya sakit di lutut, ataupun dia beritahu lutut saya tu rasa keras, ataupun kadang-kadang sendi pinggul, ataupun sendi pergelangan kaki. Tetapi kebanyakannya di Malaysia ni ialah masalah di lutut. So dia akan datang, dia akan beritahu apabila saya bangun waktu pagi, lutut saya tu keras, saya kena pegang dahulu baru boleh berjalan sedikit. Kemudian bila jalan banyak-banyak dia akan sakit, naik tangga ada masalah sikit. Setengah pesakit dia tak berapa sakit di bahagian lutut, dia sakit di bahagian betis ataupun paha. Kalau kita ada patah di bahagian yang melibatkan sendi, katalah sendi lutut, jadi permukaan dia sekarang, dia punya rawan itu dah tercedera. Kalau rawan dia tidak pulih seperti biasa, dia akan jadi osteoarthritis. So ada ramai pesakit yang dia dapat osteoarthritis ni selepas dia dapat aksiden ke dan sebagainya. Tetapi kebanyakannya ialah masalah warga emas.